Satu lagi bekas jahit ni. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Didi Edi. Okay guys, sambung lagi. Untuk body kita gunakan vinyl premium metallic flat silver. Dari segi material, dia lebih lembut, lebih senang bentuk, liat dan gam dia pun lebih kuat kalau kita nak bandingkan dengan vinyl yang carbon fiber effect sebelum ni. Jadi secara tak langsung nak apply dan nak flatkan dia pun rasa lebih mudah compare dengan vinyl yang satu lagi tu. Fitrah memerah darah, melukis pelangi kalian walau duniaku musnah. Anak jantan di tabal raja tanpa mahkota dan tahta, diharamkan bersuara di rantai setiap kata, meludah luka, menelan air mata, sempurna sandiwara di sebalik senyum yang... Dan belajar daripada pengalaman sebelum ni, kali ni aku memang gunakan teknik air sabun sepenuhnya, iaitu sebelum kita tampal, kita spray dulu dengan air sabun supaya dia tak terus lekat kuat dan mudah untuk kita adjust dan ratakan vinyl. Nanti senang kita nak keluarkan bubble dia guna squeegee sebab dia licin dengan air sabun tu. Teknik ni juga sesuai dengan pace cara kerja aku yang lambat sebab nak siapkan satu door panel pun ambil masa berjam. Oh ya, untuk air sabun ni gunakan campuran air sabun mandi Jangan guna air sabun basuh pinggan tu. Tersenyum sinis membalas soal duniawi, dada ini perisai menangkis cemas yang bertali. Lautan resah dihirup jadi kopi pagi, lemas di dasar sunyi tapi riak tak bertepi. Nafsu dipasung mimpi sendiri dipancung mati, menternak anganan mereka menggadai nurani. Bidak di papan catur yang cuma tahu ke depan, menjadi benteng hancur menepis. Okey, untuk belah sini kita dah belajar daripada kesilapan kita yang masa buat belah kanan tadi, yang mana aku dapati bahagian door handle ni kalau kita buat kemudian memang jadi susah nak kemaskan dia. Jadi kita akan buat dulu bahagian lekuk ni sebelum kita tampal vinyl untuk door panel. Oh, cara dia kita kena tampal dulu macam ni, lekukkan dia ni lawa. Baru ada dia punya dalam tu licin je. Dan nanti kita akan potong ni, potong cantik macam tu, potong lawa-lawa. Lepas tu baru door panel ni kita buat belah atas dia. Nanti kita akan potong balik kat situ juga. Baru dia cantik. Kalau tak dia punya curve tu jadi macam ni lah. Nampak? Yang belah dalam tu bila kita nak betulkan balik dah tak dapat. Ni silap ni. Ni sebab kita buat belah luar dulu, lepas tu baru kita cuba nak softkan belah dalam ni. So dia jadi tak cantik lah. Siapa hero sepelita asalkan ruang benderang, biar bayangku lebur di telan cahaya kalian yang megah. Lelaki ini mati kali-kali demi masakan tiada yang rebah. Untuk kemik ni sebenarnya kalau boleh jangan buat sekali lalu je lah. Sepatutnya lepas first layer ni kita kena apply lagi simen sekali lagi, lepas tu sand semula sampailah permukaan tu betul-betul licin dengan halus. Aku dah tutup, semua dah tidur, tapi ai seorang, tapi rasa macam ada yang kurang. Dulu setiap pagi suara mami yang alam, sekarang sunyi je cuma bunyi kipas dalam diam. Terinau kata orang dah besar, tapi kenapa dalam hati rasa macam nak lari ke... Okey, dia punya tips nak bagi stretch dia ni cantik, flat. Sebab dia punya bentuk-bentuk ni curve-curve kan. Bila kita tolak tu, bila dia macam ada, nampak ada macam ni kan. Ada macam ni, dia punya tips je. Kita tarik bagi Y kan dia. Kita tarik ke sana dengan ke sana. Masa kita stretchkan tu, kita tegangkan macam tu. Oh, dia akan hilang kedut tu. Hilang kedut kat sini, dia akan hilang ada pula kedut kat sini. Dekat sini nanti pun kita kena tarik Y macam ni pula. Kita kena tegangkan macam tu pula. Kalau macam kalau macam vinyl tu keras, kita buka sikit, kita layur dia dengan
gun dengan heat gun. Kita tarik balik. Okey. Jangan buat terus banyak sekaligus. Memang tak akan dapatnya banyak terus sekaligus. Dia akan kedut bahagian lain pula. Kita settlekan sikit-sikit. Kita settlekan satu penjuru. Lepas tu nanti baru kita baru kita fokus kat sini pula. Yang atas dah settle nanti. Kat sini kan kita pegangkan macam tu pula. Baru kita akan dapat dia punya surface tu flat. Untuk nak bagi dia permanent, sangkut dia tu supaya dia tak sentat balik, utamakan dekat tempat-tempat yang bonjol macam ni. Bonjol macam ni. Lepas tu bucu ni, cara dia macam ni aku dah buat sebelum tadi lah. Maksudnya sebelum tadi kita layur dulu kat bahagian ni. Kita tarik yang ni dulu. Kita tarik betulkan yang ni dulu. Tolak angin dia, tegangkan sini dulu. Lepas tu baru kita tolak tepi-tepi ni, dapatkan dia. Lepas tu bucu ni. Bucu ni kita ambil bucu-bucu dia. Setiap bucu ni kita kena layur dengan heat gun. Kita kena stretchkan sikit bagi dia sangkut. Baru dia akan permanent lekat tu. Nanti bila kita matikan kat sini nanti dengan heat gun, baru dia akan pegang. Baru bila panas dia takkan mengelorot balik. Tapi elakkan kita paksa stretch lah. Kalau kita terlalu stretch, nanti dia akan ada intention untuk dia nak dapatkan balik position dia. Dia akan tarik balik. So minimumkan stress tu hanya untuk nak sangkut bucu-bucu dengan nak buang kedut je. Aku di sini melihat kalian menangis. Dua bayangan yang kini berdiri tanpa bisikan. Janganlah bersedih, air mata itu hentikan walaupun ini. Okey, kalau katakan jadi ada gelembung macam ni, gelembung angin macam ni, yang kita nak tolak pun dah tak lepas lah. Kita nak tolak pun dah tak lepas lah. Dia dah terperangkap kat situ. Sebab ni kelemahan kalau tak pakai air sabun lah. Ataupun air sabun tu dah kering. Sebab kita banyak buka tutup, air sabun tu dah kering. Lepas tu kita nak hilangkan balik dah susah nak tolak air. Dia kalau ada cara dia, kita cocok dengan jarum. Kita cocok dengan jarum, halus je kita cocok. Lepas tu sambil kita hair dryer tu, sambil kita tolak dengan tangan macam tu, nanti kita boleh keluarkan angin dia. Satu cara lagi memang kena buka lah. Kena buka semula. Kalau nak senang, apply balik air sabun. Demi aku yang pergi. Jadi kita panaskan dia tu, nanti dia akan dapat balik shape dia, form dia. Yang polos dan gembira saat kita lari dari masalah bersama-sama. Maafkan aku kena pergi tanpa kata. Bila ada sabun tu kita boleh tolak lah. Yang pasti terasa setiap langkah kalian aku akan iringi. Dari jauh aku doakan yang terbaik di dunia. Sebab tu untuk yang tak berapa pro macam aku, guna air sabun lah, senang. Lagi satu, kalau macam kita buat kerja atas kereta lama, kita tak boleh macam simply tampal, lepas tu tak jadi angkat, tampal tak jadi angkat, sebabnya cat tu boleh lekang. Rasa yang orang wrap kat kedai tu, dia wrap kereta baru. Bila wrap kereta baru, dia tak ada masalah macam tu. Dia boleh angkat 10 kali pun cat tak tanggal. Sebab memang cat tu clear tu licin lagi. Tapi kalau kita buat atas kereta lama macam tu, sekali kita angkat balik memang lekang lah semua cat. Jadi nak selamat, better pakai air sabun lah. Jangan pernah mengalah, kalian adalah hatiku, kekuatan yang tercurah. Biarkan aku berehat dalam damai yang abadi. Kalian harus kuat demi masa depan yang pasti. Okay, untuk bahagian bumper depan ni tricky sikit sebab dia banyak jeriji-jeriji tu.
Lepas tu banyak lekuk-lekuk dia, yang bonjol-bonjol pun banyak. So yang ni nanti aku plan nak buat satu line je, pakai satu baris je vinyl tu. Cuma untuk bahagian dalam ni aku dah tampalkan siap-siap. Bahagian ni dengan bahagian tepi. Bahagian tepi ni tu aku dah tampalkan siap-siap, supaya nanti bila kita tarik belah atas dia, masa kita potong tu kita boleh curvekan kat sini je, kita potong sama kat situ. Lepas tu yang belah depan ni akan masuk ke sini. Sebab kalau tak, nanti dekat situ nanti akan ada problem. Dia akan ada vinyl yang macam terkoyak kat situ. Untuk plate number ni, kalau ikutkan memang kena buka lah ni. Buka dulu casing dia ni, baru kita boleh tarik flat. Tapi kalau ikutkan kemalasan aku, kemungkinan aku tak ampal je tu belah atas, aku potong tepi tu. Tengoklah macam ni. Satu lagi bekas jahit ni. Aku ingat nak tampal je tu daripada belah atas. Malas aku nak treatment dia. Ni sebenarnya pecah ni, bumper tepi ni memang hebeh terus. Dia terus terputus daripada kain ni, terus sampai tengah tu jatuh terus. Aku stapler je. Stapler je dengan sangkar kucingnya besi. Memang nampak apalah sikit. Muka berparut macam tu kan, kesan jahit. Simpanlah dalam pesan, jangan bicara sungsang lewat tajamnya lisan, kerana jejak sombong hanya membawa kesan, tertulis penyesalan di atas batu nisan. Terbulu bila sudah menjadi ruyuyung, si bongkok lupa pada bumi yang mendukung, yang muda mahu mengajar halang melambung, lupa di bawah payung mana dia bernaung. Adab tertumpah, maruah kian terbuang, sombong memanjat budi kian berkurang, jangan mendabak dada di hadapan sang pejuang, kelak kuala tiba kau mati tak beruang. Kau sangka ilmu penuh namun lompong di hati, guru dihina-hina seolah kau yang sakti, lupa pada akar melanggar janji bakti, adabmu sudah mati sebelum jasad mati, membuka lembaran baru kau bakar semua buku, mencakar langit tinggi dengan noda di kuku, kau simpan ego besar di dalam setiap saku, terpenjara di dalam minda yang kian terbelenggu, suaramu bergema lantang mengejar masa tuntas, meroboh pagar budi yang halus bagai kapas, tanpa sedar kau hanyut di arus yang kian deras, akhirnya tenggelam jua di dalam sombong tewas, bagai si tanggang moden kau lupa jalan pulang, menanti petir datang menyambar tulang temulang, kau gali. Oh ya guys, sekarang YouTube ada function special thanks. Jadi kalau korang nak belanja akun Neslo Ice, bolehlah klik button special thanks tu yang ada gambar love tu. Suara mereka bukan bising, ya doa yang padu. Sebagai YouTuber yang buat konten-konten sharing edukasi ni, sebenarnya bukanlah nilai tu yang penting. Cuma bila kita orang tahu ada orang yang suka dan appreciate usaha kita orang ni, barulah rasa semangat sikit nak buat video-video lepas ni. Kalau tak, aku rasa akan datang YouTube kita cuma akan dipenuhi dengan konten-konten AI je lah nanti. Adab tertumpah, maruah kian terbuang, sombong memanjat budi kian berkurang, jangan mendabak dada di hadapan sang pejuang, kelak kuala. Okay guys, aku rasa sampai sini sajalah video kita untuk kali ni. Semoga konten ini juga ada manfaat untuk korang yang menonton, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe. Didi Edi. Assalamualaikum. Jaga langkah. Ini tak cukup lah pula.